Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Dan kita akan baca surah Kahfi ayat 101 hingga ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita akan baca surah Kahfi ayat 101 hingga ayat 110. Kita baca surah Kahfi ayat 101 hingga ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, malam ni masuk 2 Zulhijjah. Ramai umat Nabi Muhammad terlepas pandang, kita terlepas pandang bahawa kita berada pada 10 hari terbaik dunia, iaitu 1 hingga 10 Zulhijjah. Malam ni ketika live ni sedang dibuat, kita masuk 2 Zulhijjah. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan 1 hingga 10 Zulhijjah, iaitu tiada hari yang lebih dicintai Allah untuk dilakukan amal soleh melainkan 10 hari awal Zulhijjah, 1 sampai 10. Sebab itu ada pendapat di kalangan ulama dan bilangan mereka ramai bahawa 10 awal Zulhijjah itu lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Sebahagian ulama berpendapat begitu. Dan sekarang malam ni kita berada pada 10 awal Zulhijjah. Nak buat apa Ustaz? Nombor 1, banyakkan ibadah. Nombor 2, banyakkan kebaikan. Kerana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah untuk dilakukan amal soleh, untuk dibanyakkan ibadat, melainkan 10 hari awal Zulhijjah. Banyakkan ibadat, banyakkan kebaikan. Lebih spesifik, Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in dan tabi'in dahulu, mereka membanyakkan bacaan Quran, membanyakkan sedekah, membanyakkan solat sunat, membanyakkan berzikir. Antaranya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyakkan benda tu. Siapa yang malam ni, waktu live saya ni, baru perasan ada berapa bersama dengan kita sekarang? Men? 2,000 saya. Okey. Kalau siapa yang malam ni baru perasan hari ni masuk 2 Zulhijjah, tadi mukadimah saya dah ni sebelum kita baca buku zikir ni. Sesiapa yang baru malam ni, rupanya kita berada pada 10 awal Zulhijjah dan ia adalah 10 hari yang sangat disukai oleh Allah untuk seseorang manusia itu melakukan amal ibadah, seorang Muslim itu melakukan amal ibadah. Kalau baru tahu malam ni, mula malam ni. Terus mula sedekah. Kalau tak pernah sedekah hari-hari, kita sedekah sebulan sekali, contoh. Sebulan sekali. Maka 10 awal Zulhijjah, sedekah hari-hari. Niat ikut sunnah Nabi SAW supaya Allah redha, Allah sayang. Allah redha, Allah sayang kita. Itulah niat hati kita. Kemudian kalau yang seminggu sekali je baca Quran, awal 10 Zulhijjah baca tiap-tiap hari, walaupun setengah muka surat. Siapa yang dia tak pernah puasa pun sunat pada hari-hari biasa, 10 awal Zulhijjah, pilih 2-3 hari untuk puasa sunat. Pilih. Ajak rancang dengan keluarga. Kalau kita ketua keluarga, kita bagi tahu Isnin ni kita puasa. Puasa sunat Isnin dan puasa sunat bulan Zulhijjah. Ada satu hari yang sangat utama untuk berpuasa, iaitulah puasa pada 9 Zulhijjah, hari Selasa. 26 Mei, catat. Selasa 26 Mei
puasa 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah. Dia panggil puasa hari Arafah. Masya Allah. Puasa hari Arafah sangat besarlah kelebihan dia. Puasa hari Arafah. Saya ulang. Jangan, kalau 10 hari ni, 10 hari terbaik dalam dunia, 10 hari terbaik dalam dunia, iaitu 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau kita tak mampu nak puasa 10, puasa sehari. Puasa sehari, men. Ambil sehari, Selasa ni puasa. Niat nak puasa, niat tak mau buat benda apa-apa, nak puasa. Tak mau ride, tak mau apa, tak mau pergi mana. Nak duduk di rumah, nak puasa sunat Arafah. Itulah sedikit sebanyak mukadimah berkaitan dengan sedikit sebanyak berkaitan dengan 10 Zulhijjah. 10 hari terawal Zulhijjah. Kemudian kita nak baca buku zikir ni. Kita nak baca zikir yang Nabi baca pada waktu pagi dan petang. Ini adalah buku zikir. Setiap kali saya live, ada orang buat screen record live. Waktu saya live ni. Ada orang buat screen record. Dia rakam. Kemudian dia jual buku ni, dia jual yang scam lah. Yang scam. Kita buku ni RM5.9. Scammer jual sampai RM15. Saya tak tahu. Islam kata Islam, wallahu a'lam. Kalau dia Islam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni buku fardu ain saya. Tuan-tuan, buku fardu ain ni RM25. Dia jual RM49. Scammer jual RM49. Dan ada orang dah beli. Ada orang dah beli dan maksudnya beli dan kena tipu lah. Buku tak sampai dan dia ditipu dengan harga yang mahal. So saya nasihatkan yang kalau ada yang buat, yang jual secara haram, jual buku tak sampai, jual harga menipu dan sebagainya, yang buat screen record ni, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kerana sesungguhnya RM1 itu akan ditimbang, dipersoalkan dan membuatkan kita berdiri lama di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan yang dah ada buku zikir saya ni, baru ni saya solat Jumaat di masjid masjid apa KLCC tu, Masjid Asy-Syakirin kot. Masjid Asy-Syakirin KLCC, ada satu orang tu habis main Jumaat, dia tunjukkan buku zikir ni. Dia kata dia baca setiap hari. Saya syukur pada Allah. Bukan syukur sebab orang beli buku ni murah je tuan, RM5.9 je. Saya syukur kerana umat Nabi Muhammad boleh amal sebahagian zikir Nabi SAW. Saya buku ni menghimpunkan 20 zikir pagi dan petang Rasulullah. 20. Nabi ada berapa zikir dan doa? 1000 lebih. Bahkan mungkin lebih. Zikir dan doa Rasulullah 1000. Ada beribu. Saya dah baca dan saya pilih 20 ni. Entah saya pilih 20 ni. Ini yang utama, yang ummahat al-azkar bagi saya, yang ni yang kepala-kepala zikir, yang power punya ni, yang zikir ni, insya-Allah. Pakai amal, insya-Allah Allah Taala jaga kita, jaga iman kita, jaga kesihatan kita, lindung kita daripada keburukan, kezaliman orang nak tipu kita, orang insya-Allah semua keperluan dunia dan akhirat kita baca sebahagian, kalau tak sempat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang ada buku ni boleh buka. Kita akan baca daripada 1 sampai takat mana yang sempat lah. Lepas tu saya saja nak baca buku ni, insya-Allah lagi 2-3 bulan. Lepas tu saya tak ni dah lah. Lepas tu tuan-tuan pakai amal sendirilah. Saya seronok baru ni bila hari Jumaat, orang yang duduk dekat dengan saya tu tunjukkan dalam beg dia kata, "Ustaz, saya bawa buku zikir Ustaz dan saya amal pagi petang." Tahniah orang tu. Semoga Allah Ta'ala
melindungi kehidupan dia, mencukupkan keperluan seharian kehidupan dia. Betul tuan? Try amal. Cuba amal. Okey, kita baca. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca zikir ni sekali, pagi atau petang, pagi dan petang, Allah Ta'ala lindung dia daripada gangguan syaitan sepanjang hari tersebut. Zikir ni, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampai habis. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. 3 kali. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kemudian zikir ke-11 pendek ya. Subhanallahi wa bihamdih. Zikir ke-11 ini adalah zikir yang kalau tuan-tuan nak dengar apa zikir pasir, batu, daun, angin, hujan, air, subhanallah wa bihamdih. Mereka berzikir dengan sebutan subhanallahi wa bihamdih. Kalau Allah izin kita dengar, kita akan dengar sebutan itu. Tapi Allah tak izin. Dan keluar ada trillion daun di sepanjang perjalanan nak pergi ke masjid surau kan. Batu, pasir, semua tu berzikir. Antara ucapan mereka subhanallahi wa bihamdih. Masya Allah. Kemudian zikir ke-13. Kita terus ke zikir ke-13. Sebab zikir ke-12 dibaca pada waktu pagi sahaja. Zikir ke-12. Zikir ke-13. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir ni sangat khusus untuk apa-apa
mudarat binatang berbisa ataupun mudarat di sesuatu tempat. Bila kita pergi satu tempat, Nabi kata homestay, kita naik houseboat, kita singgah hotel, kita singgah R&R, sampai je tempat tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. InsyaAllah takkan kena apa saja mudarat, kecelakaan, santau, sihir yang ada pada tempat itu sehingga kita meninggalkan tempat itu dengan izin Allah. Zikir ke-14. Allahumma inni amsaitu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Zikir ni baca 4 kali sebenarnya. 4 kali. Kita baca 1 saja untuk bagi tuan-tuan dan saya biasa dengan ucapan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Zikir ke-16. Zikir ke-16. Orang buli kita. Nak mudah bayar utang. Nak hilangkan keresahan, kegelisahan, stres. 3. Yang keempat, malah tubuh badan. Untuk hilangkan malas tubuh badan. Yang kelima, untuk menghilangkan malas hati kita. Yang keenam, buang sifat takut. Yang ketujuh, buang sifat kedekut. Ini dia zikir yang ke-16. Hadis ini hadis sahih. Zikir ini sabit dengan hadis sahih dan amal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. 7 kali. 7 tu Nabi sebut tau, bukan saya. Nabi suruh baca zikir ni 7 kali. Menghilangkan kerisauan dunia dan akhirat. Bagi siapa yang baca pagi dan petang. Ni petang ni. Petang bermula daripada lepas asar sampai malam dikira petang. Nabi ada 2 set zikir tiap-tiap hari. So buku ni ada set zikir pagi dan petang. Sama aja. Zikir yang sama aja Nabi baca pada waktu pagi, zikir yang sama Nabi baca pada waktu petang. Baru 1, 2, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Zikir ke-18. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Zikir ke-19. Sihat tubuh badan. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Yang tu sebenarnya 3 kali, tapi dah nak masuk isyak, kita baca sekali je. Baca 3 tuan-tuan. 3 tu bukan daripada saya tau, bukan pendapat saya dan mana-mana ulama dalam alam ni. Ini Rasulullah sebut 3. Ada zikir Nabi sebut 1, ada zikir Nabi sebut 4, ada zikir Nabi sebut 7, ada zikir Nabi sebut 100. Ikut yang
diajar oleh Rasulullah SAW. Zikir yang terakhir pada malam ini iaitu zikir ketika mana manusia sibuk dengan dunia. Manusia sibuk dengan motor, manusia sibuk dengan kereta, manusia sibuk dengan pangkat, manusia sibuk dengan perniagaan sehingga lupa Allah sampai lupa sembahyang. Nabi kata baca doa ni. Ketika mana manusia melupakan Allah dan akhirat, baca doa ni. Sekali. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selesai bacaan zikir pagi dan petang. Nabi ada dua bacaan zikir. Pagi Nabi baca satu hizib, satu jumlah, dan petang Nabi baca. Petang tu start pukul apa? Lepas asar. Selepas asar bermulalah petang sampai malam, maghrib, isyak boleh. Jadi siapa yang belum ada boleh dapatkan buku zikir ni. Siapa yang dah ada tak payah beli, guna buku yang ada di rumah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Jangan lupa 1 hingga 10 Zulhijjah adalah 10 hari yang sangat dicintai oleh Allah. Sesiapa yang membanyakkan, mana-mana orang Islam yang membanyakkan amal ibadah di dalamnya. Ada orang puasa dah hari ni 1 Zulhijjah, ada kan? Itu sunnah Nabi SAW. Mana-mana hari lah dalam 9 Zulhijjah tu, 1 hingga 9 tu boleh puasa sunat. 1 hingga 9 boleh puasa sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.